Malam 7 Februari tak sempat berjalan pun perhimpunan setelah pun digagalkan dan tak berlangsung. Saya sebenarnya mengambil pendekatan yang mudah. Kita nak bagi pemahaman kepada masyarakat Malaysia, kita nak bagi pemahaman kepada rakyat Malaysia, kita nak bagi pemahaman kepada orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Kadazan, orang Dusun, orang Murut, semualah. Kan? Ada beberapa perkara yang rakyat Malaysia kena faham. Pertama, rakyat Malaysia ada hak untuk berhimpun. Rakyat Malaysia ada hak untuk berkumpul. Rakyat Malaysia ada hak untuk berada dan memasuki mana-mana protes di jalanan. Kerana apa? Kerana kita ada undang-undang tertinggi dalam negara kita, iaitu Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Kita juga ada Akta Perhimpunan Aman 2012. Tahun lepas, ada satu kes di Mahkamah Persekutuan. Antara keputusan terakhir yang Ahmad Arif, Ketua Hakim Negara pada waktu itu, bersama panel-panel Mahkamah Persekutuan, yang mana jelas dalam kes tersebut, antara lainnya, Mahkamah Persekutuan menyatakan dengan jelas, kalau mana-mana pihak yang tidak dapat berikan pemakluman kepada pihak berkuasa 5 hari sebelum mana-mana perhimpunan, kegagalan tersebut tidak boleh dijadikan sebagai satu jenayah. Maka secara tidak langsung, secara automatik bermaksud you memang tak boleh batalkan perhimpunan. So pertama, bila Ketua Polis KL with the greatest respect, bila dia kata tak boleh berjalan, dia akan batalkan, itu salah dari segi undang-undang. Pertama. Kedua, apabila Perdana Menteri sendiri, dia dengan kerasnya mengulangi dalam program parti beliau, dia kata siapa yang turun, kita akan ajar mereka, kita akan humban ke penjara. Itu pun salah. Ketiga, apabila pihak polis berada di hadapan Sogo dan mula menahan orang-orang yang hadir ke perhimpunan, itu pun tangkapan yang salah, penahanan yang salah. Apabila pihak polis melakukan rakaman percakapan kepada 18 orang atau 20 orang yang berada dalam Dangan Wangi semalam, itu pun proses yang salah. Kerana apa? Kerana tak boleh tangkap, tak boleh tahan. So, rakyat Malaysia kena faham betul-betul ni. Saya takut dan risau perkara ini dilakukan semata-mata sebagai intimidasi untuk menghalang rakyat Malaysia untuk keluar lain kali. Kalau ada program yang jauh lebih besar selepas ini, protes dan sebagainya. Yang itu pertama. Kedua, hipokrasi yang paling besar adalah apabila kerajaan hari ini, lebih daripada separuh mereka yang berada dalam kabinet, lahirnya di jalan raya. Perdana Menteri tersebut lahir di jalan raya. Suami kepada Perdana Menteri lahir di jalan raya. Timbalan Presiden PKR, lahirnya Puteri Reformasi itu di jalan raya. Menteri KDN yang in charge of polis ni, lahirnya pun di jalan raya. So apabila mereka sendiri yang menggunakan rakyat, menunggang rakyat, menunggang sentimen rakyat, menggunakan Sogo, Dataran Merdeka dan sebagainya, untuk akhirnya menjanjikan macam-macam taburan kepada pihak rakyat, kemudian bila dia dah berkuasa, dia nak halang rakyat untuk berkumpul. So sebab itulah kita rasa perlu untuk kita hadir, menunjukkan solidariti dan menyatakan dengan jelas perkara yang sebenarnya menurut undang-undang. So macam mana nak selesaikan? Nak selesaikannya satu sajalah. Saya rasa perkara yang perlu dilakukan oleh Ketua Polis Negara adalah untuk memohon maaf kepada rakyat Malaysia, terutamanya kepada mereka yang pihak polis telah tahan, dan juga memohon maaf atas kealpaan Ketua Polis Kuala Lumpur, kealpaan Menteri Dalam Negeri, kealpaan Perdana Menteri yang nampaknya tak faham undang-undang di Malaysia ni. So ini kita nak biar rakyat faham, jangan takut untuk turun ke jalan raya, jangan takut untuk turun ke mana-mana protes kerana itu hak anda sebagai rakyat Malaysia, dan kita turun pun syaratnya kena dua je. Pertama, ianya himpunan yang aman. Kedua, ianya himpunan yang tanpa senjata. Itu je dua syarat yang diletakkan di bawah Perhimpunan Aman di Malaysia ini. Dan of course, dulu sebelum Akta Perhimpunan Aman 2012 ini diluluskan dan digubal di Parlimen, sebelum itu, kalau nak buat mana-mana protes, perkumpulan, himpunan, kita perlu minta kebenaran daripada pihak berkuasa. Maknanya kena isi borang, kena ada permit. Pihak polis kena kata okey lulus baru boleh jalan. Tapi di bawah Akta Perhimpunan Aman, dengan adanya keputusan-keputusan yang terkini daripada Mahkamah Persekutuan, jelas ayatnya pun pemakluman. Dan tugas pihak polis adalah untuk memudahcarakan
perhimpunan tersebut. Kalau ada mana-mana halangan, polis kena pastikan jalan tu dibuka dengan luas, cukup, jaga keselamatan. Pihak polis ni to facilitate ayat yang digunakan di dalam akta tersebut, iaitu dalam bahasa Melayu mudahnya memudah cara. So polis tak boleh halang. Polis kena benarkan sebab ayat Ketua Polis Kuala Lumpur, ayat Menteri KDN, ayat daripada Perdana Menteri tidak boleh melangkaui Perlembagaan Persekutuan. Kalau ayat mereka boleh melangkaui Perlembagaan Persekutuan, maknanya kita berada dalam satu fasa di negara ini, iaitu kita ada seorang diktator di atas Perdana Menteri dan kita berada dalam police state di Malaysia ini. Terbukti kita berada dalam satu situasi police state di Malaysia ini. Lantas apa yang kita perlu lakukan? Saya rasa jalan terbaik adalah turun ke jalan raya lagi sekali dan turun ke Anwar terus. Tuan, nak tanya, bila didesak berkenaan dengan PDRM melakukan siasatan di bawah seksyen berapa, petang tadi Ketua Polis Kuala Lumpur mengatakan bahawa peserta-peserta ini dipanggil memberi keterangan di bawah seksyen 106 Kanun Prosedur Jenayah. Itu adalah untuk merakam percakapan, membantu siasatan. Tapi, apa kesalahan mereka? Di bawah seksyen mana mereka ditahan? Di bawah seksyen berapa mereka disiasat? Kan? Macam mana mungkin hadir di depan Sogo boleh dikenakan akta hasutan? Macam mana mungkin hadir di hadapan Sogo boleh dikatakan menimbulkan keresahan antara kaum? Kan? Sebab jelas mereka hadir untuk menyatakan mereka tak puas hati. Mana undang-undang yang membenarkan atau tidak membenarkan binaan-binaan haram seperti ini. So isunya isu undang-undang, bukannya isu perkauman. Yang menyelit perkataan perkauman, yang menyelit katanya kena jaga keharmonian, tak silap saya adalah Perdana Menteri sendiri. Ya. Di parlimen dan di luar parlimen. Kan? Sebab tu saya selalu katakan rakyat Malaysia kena faham. All roads lead to Anwar. The problem is Anwar has to go. Ya. Terima Tak kasih boleh, semua. tak boleh bertanya apa pun. Tanya aja dia melenting. Tanya aja dia melenting. Lepas tu dia kata orang maki dia. Tak, dulu Emperor Rome macam tu. Kan? Raja-raja yang berkuasa kat atas rakyat yang ditekan macam tu jugalah. So, modelnya dikenali sebagai diktator. Kan? Anwar yang zalim, Anwar yang Firaun. Ya. Turun 2.0. Betul, turun Ya. 2.0. Terima kasih.